Okay, dah sampai stesen LRT apa ni? Dekat depan Mercedes-Benz. Ni Pen Tau. Jom kita naik LRT ke TBS. Menunggu Raja. Iya betul. Apa dia? Buang vlog macam nak makan kau lah. Hai. Macam gini. What? Okay, selamat kita sampai di LRT depan tempat kita belajar ni. Sini. Okay, bye. Okay, bye. Jom. Let's go. Tutup ni, tutup. Raja tahu, Raja tu. Jom, jom, jom. Let's go. Start. Menuju ke TBS. Mantap. Tu nampak bandar santai-santai. Memanglah. Je. Stop. Tak nampak apa, gelap. Okay, sekarang dah sampai Cibiran TBS. Dah siap solat, semua dah settle. Sekarang kita tengah mencari makanan. Ada food court. Nak makan food court boleh? Jom kita makan food court. Hey, stop. Jom, kasih makan dulu. Kau nak makan apa ni? Angin. Makan angin. Makanan Kelantan belum lagi. Awal lagi. Okay, kita dah masuk dekat tempat boarding. Tapi bas tiket 10.5. So kita masuk awal 30 minit lah. Okay, stay tuned. 6.5 hours later. Okay, Alhamdulillah. Sekian lama daripada pukul 10.30 tadi, 10.30 malam tadi. Sekarang pukul 9.25 baru sampai stesen bas Kota Baru. Banyak berhenti je tadi. Berhenti solat, berhenti R&R, semua berhenti lah. Sekarang kita baru sampai. Di Barai tadi. Kau bangun tidur tadi. Man, okay. Alright, jom. Kita sekarang ni tengah tunggu kereta sewa kita orang. Alright, stay tune. Mantap. Okay, sekarang menuju ke kereta sewa kita orang. Baik, mantap. Hui, di muka Kelantan gomo Kelantan wah. Kawan dah sampai Kelantan wah. Duk mana pula keretanya? So okay, kita orang Myvi King bawah Kelantan mak kita Myvi. Ya, Myvi lah. Baik Minta Myvi, kau pilot kita Raja. Ya, Raja Bing.
Mampus. Jom kita pergi makan kat mana? Nak pergi makan mana? Jam kita. Kopitiam kita Okey. Stay tune lah, kita pergi makan. Sarapan tak sarapan hari ni? Baik, cantik, mantap. Alright, dah sampai kedai sarapan di nama tempat Kopitiam kita. Sarapan apa aku tak tahu. Ini semua pen-pen yang cari. So, kita tengoklah apa yang ada. Oh, stay tune. Mantap. So, menu kita roti tetap. Sini famous roti tetap. Ada je nasi lemak dengan potong nasi lauk tu. Dan tunggulah kita punya menu lagi kita review. Sedap tak sedap. Kamu sama. Jom. Kita rasa. Baru ni baru. Ha? Boleh? Cek ni. Pukul 2. Dia punya pisau bengkok tu. Alamak. Mandi kat orang. Bismillah. Tandas dia bersih kan? Okey lah. Okay, Kopitiam kita so far so good. So mana yang nak pergi bercuti di Kelantan, boleh singgah di Kopitiam kita. Untuk kalau nak kenyang ke apa, tak disarankan lah. Untuk just alas-alas perut tu boleh lah. Sebab kita orang sekejap lagi kan nak pergi rumah kahwin juga, ada kenduri juga. So stay tune lah. Oh, mana kita nak pergi mana? Mandi. Bos, nak mandi. Bos. Masing semua nak mandi. Ni jalan Kelantan juga. Rumah Kelantan jadi. Gobo Kelantan, gobo. Bim, kau boleh tu kereta terasa break sendiri. Membak. Tu kiri kau. Oh, gila weh, buka api. Oh, ini tempat yang aku tengok tu. Tepi sawah. Ya dah. Tempat yang kata kau mahal kau tak nak. Push siap korang. Tolong jangan rakam bang. Woi. Kau buka, kau pintu buka. Saya sakit. Buka. Masih merah buat dalam masjid. Masjid surau Arab. Baru. Toilet. Member dia kentut bai. Okay, sekarang kita dah sampai masjid Mukim Penggalan Kubur. So kita orang kat sini nak mandi-mandi jap. Lepas tu menuju ke kenduri kahwin lah. Tak. Kita dah jumpa kawan kita kat sini. Takib. Bye. Muka barai dia masing-masing tidur. Bila air dekat ni? Takib. Baik Kau barai dekat ah. Jom, kita mandi dulu. Pasti check. Simple.
Tengok ni aku dengan mana. Fine. Kat kau di sini. Fine. Fan. Api cek. So, ini kita pakai batik. Kita memartabatkan budaya kita. Walaupun di batik Indon, kasut bandel. Pakailah baju proper sikit. Okay. Sekarang kita tengah tunggu AD dengan Raja. So, diorang dah siap mandi semua. Kita terus pergi ke rumah Easy. Kita pergi ke rumah Easy ya. Okay. Sekarang dah sampai dekat kerja kahwin rumah Easy. Dah kan? Ready? Kita lapar kan? Masing-masing lapar ni. Baik, lapar? Apa teruk tu? Lapar teruk Gila lah. Daging Baik. Baik, jom. Mari. Jom, let's go. Raja entah apa tadi buat. Jom. Kan? Makan. Lapar ni, lapar. Men, kau nak makan ke nak mandi? Apa salahnya? Jom makan. Say hi ah. Rekod ni. Gua ajar siap. Ni botol Adam. Nak minum. Kau buat apa ni? Kau pula. Hey. Biar ya. Le. Jom sikit. Biasa nak kira. Ya, yang kita nak pergi ambil gambar dengan Easy. Jom lah. Kejap tak apa. It's okay. Ada kategori ya. Dan Azim. Macam tak sihat ni. Tak sihat lah. Gambar tu. Okay, sekarang kita dah balik daripada rumah kahwin Easy. So, ucapan daripada kita orang. Tahniah. Baru Easy. Tahniah. And isterinya. Okay, bersenang. Nak cakap apa? Semoga bahagia dan kekal bahagia lagi sampai jannah. Amin. Amin, insyaAllah. Raja? Semoga Izzy dan isterinya keep to jannah and then dapat anak yang comel-comel. Bapak kita. Anak yang soleh semua. Okay, Azzi. Tahniah, Azzi. Stop. Alright. Kita dah sampai dekat kita punya penginapan. Hotel, apa nama hotel ni ENE An. Itulah saya. So kita akan menginap di sini. Balik rumah, rehat-rehat dulu. Lepas tu kita keluar. Mungkin nak pergi pantai. Tengok luar macam mana? Okay, tak. Stay tune. Baik. Terima kasih. Ini aku takut kalau nampak katil tidur ni pasal ni kan. Jom, let's go. Okay, hi guys, kita dah sampai kat dalam hotel ni kan. So Syafiq riak solat. Kau buat macam ni je. Nampak busuk depan tu ada. Pantai. Mari. Memanglah. Oh, ikan keli je. Welcome to my paradise. Tak payah belum.
Okey, sekarang kita berada di Budu Kak Yah. Salah lah. Bukan Kak Ia Budu Payah. Kak Yah Budu Payah. Tu. Kak Ia Budu Payah. Kak Yah Budu Payah. Kak Ia Budu Payah. Gitu. Budu Payah mana budu payah ada orang tapat payah. Puasa dia budu payah daripada macam mana permulaan ikan Bagi dia untuk explain menjadi ke? budu. Jadi inilah proses utamanya. Bagi owner explain. Jom, let's go. Semayang lagi tak? Oh, lagi. First time. Pasal Tadi bukan musim je. Oh, ya. Musim bilis tak bulan 5 sampai bulan 10. Tadi kan jual hot tahu lepas lah. Jual hot tahu lepas. Ada hot bilis sama hot tahu lepas yang buat ni. ini yang bulan punya. Ni hot lah bulan 9 gitu lah. Lah bulan 9 gitu. Ni rasa ngelahan tu ni. Pak hot ni kat dok kucah lagi. Aku ada bilis ketugin lah. Padang sebenarnya dia lepuk dah ni dalam. Oh. Ini budu ikan bilis. Memang budu sini kat awak dengan ikan bilis ni. Guna ikan bilis dengan garam. Ni kalau kat yang nak ada air sikit. Kat yang ke rebuh air masak lah rebuh air. Sejuk, rebuh air garam sejuk nanti campur dengan kita nak ngisi baru boleh campur dah ni. Mula-mula kat yang dia tu guna garam dengan bilis ni. Bilis kasar. Kita datang silap bulan dah ni. Ni kalau kita pergi atas payah ni dia panas yang sejuk tu dia kata panas yang tidak dah dia pertama ni kami sama panas tu dia panas dan payah dia panas. Buat udah somtam tu. Dapat somtam betik tu. Ni buat somtam. Ada guna betik tu. Oh, dia makan dah ni. Oh. Ni kan nak buat udang goreng kau boleh masuk lah udang kalau ada pagi nak masak. Tak masak mie Maggi kau tak ada lauk. Jadi gencah lah. Oh. Goreng. Ni masak dah kat Bagi sikit. ni belakang. Okay, sekarang kita berada di Pantai Seri 7. Jom kita cari kat mana dia orang. Mana? Pantai mana? Pantai Cerating. Seri 7. The shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Jom kita. Jom masuk hotel. Dia nak pergi cari makanan. Jamu tahan. Oh ni Oklate. Oklate tagak 100. Okey. Sekarang kita makan malam di Tom Yum Bangkok. Ini pun kita jumpa dekat TikTok. Siapa entah ada review, artis review. Sedap tak sedap tak tahu lagi lah. Jason lah. Jason review kan. Just review. Kita tengok sedap tak sedap. Settle. Tap. Potong pak. Saya driving suit. Okey dah. Yang tu lah. Seksi lah. Ni nak ke? Confirm yang seksi ya?
Suruh. Dah Pan? Padu Padu. Aja. Lapar masing-masing kan? Aku telur penyu. Okey. Kan? Di lapar di. Allah. Ikan dalam pagi, ikan. Sabar. Alhamdulillah, dah habis makan di Tom Yum Bangkok. So far so good. Saya bagi skala 9/10. So mana yang datang Kelantan nak makan malam cari Tom Yum, boleh pergi Tom Yum Bangkok. Menu kita orang tadi kita orang makan set C. Set C best. Sedap. Portion dia, Tom Yum dia apa. Kita orang tadi makan 6 orang. So boleh korang datang. Tahu. Jangan lupa. Kalau kau datang Kelantan, jangan lupa datang Tom Yum. Mana? Jangan lupa datang Tom Yum Bangkok. Tom Yum Bangkok. Mantap. Mana? KB. KB Kota Baru. Kota Baru. Baik. 9/10 beh. Stay tune.